Hari ini saya nak tunjukkan kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya penduduk Tanjung Malim, bagaimana kerajaan Madani berkhidmat untuk rakyat. Baru-baru ini satu lampu syarat telah dibina. Betul-betul di Pekan Lama Tanjung Malim. Tak boleh pakai tu barang. Ini lampu syarat baru dibina. Tetapi ada lagi satu lampu syarat. Tengok di sana. Tak sampai 20 meter. Salah guna lah. Sekarang soalan saya kepada wakil rakyat Tanjung Malim dan juga Majlis Daerah Tanjung Malim. Siapa luluskan lampu syarat ini? Projek ini dan berapa kosnya? Salah guna, rugi wang saja lah. Wakil rakyat Tanjung Malim dan juga YDP Tanjung Malim pernah tak lalu hadapan kawasan Rumah Awam 3. Patutnya Majlis Daerah bina satu lampu syarat kat sini. Kawasan U-turn nak pergi ke Taman Rumah Awam 3 dan juga masuk ke perkuburan Cina. Anda tengok. Sini mereka patut bina lampu syarat dulu. Kepada YDP Majlis Daerah Tanjung Malim dan juga Wakil Rakyat Tanjung Malim, kalau nak buat perubahan untuk kesenangan rakyat di kawasan Tanjung Malim, anda sebelum nak buat, mesti ada buat kajian. Betul atau tidak? Anda ada buat tak kajian? Kalau ada buat kajian, ada buat banci sebelum buat lampu syarat di Pekan Tanjung Malim, boleh tak tunjukkan kajian tu? Dan tunjukkan, bentangkan kos pembinaan lampu syarat itu. Salah guna, rugi wang saja lah. Jangan sampai SPRN turun tanya anda. Kalau anda nak tahu statistik kajian berapa kemalangan telah berlaku dekat U-turn Rumah Awam 3, saya boleh bagi. Berapa kematian, saya boleh bagi. Takkan anda tak tahu menilai pembinaan traffic light yang mana lebih penting di Pekan Tanjung Malim ataupun di kawasan Rumah Awam 3? Takkan itu pun tak boleh fikir. Saya cabar ahli majlis yang meluluskan lampu syarat di Pekan Tanjung Malim itu supaya tunjukkan statistik penggunaan lampu syarat itu dalam masa 24 jam yang lalu ni. Tunjukkan statistik berapa kemalangan telah berlaku di jalan Pekan Tanjung Malim itu dan berapa kematian berlaku. Macam inilah saya jemput Wakil Rakyat Tanjung Malim dan juga YDP Tanjung Malim datang hari Sabtu ini, iaitu masa waktu pasar malam. Anda tahu tak apa erti FS? Feasibility Study. You kena buat kajian dulu. Anda datang, anda buat kajian lah. Berapa ramai guna lampu syarat itu. Ini melibatkan duit rakyat. Sekarang, rakyat penduduk Tanjung Malim, anda menilai. Ini kerajaan Madani ke Madayanon? Kepada wakil rakyat, anda lihatlah apa pandangan penduduk Tanjung Malim. Kak, apa pandangan anda mengenai satu traffic light baru dibina di Pekan Tanjung Malim? Agak menyusahkan. Menyusahkan ya. Kalau banding dengan di sini, kita sepatutnya bina satu traffic light dekat U-turn Rumah Awam 3 kan? Yang mana lebih penting? Lebih penting lah daripada traffic light sini. Menyusahkan? Tak ada guna? Tak ada guna. Dia akan tambah-tambah jam. Apa pandangan anda mengenai lampu syarat baru yang dibina di Pekan Tanjung Malim? Tak ada guna, tak boleh pakai tu barang. Lampu syarat Pekan Tanjung Malim Total waste langsung tak kepentingan untuk rakan-rakan. Dekat Rumah Awam 3 yang tu lagi penting sebab ada pekerja Proton City. Lepas tu U-turn pun susah nak pusing. Orang nak masuk balik nak Rumah Awam 3 pun susah. Wajib kat situ yang kena ada. Pekan punya saya tengok dia orang pasang itu traffic light total road saja. traffic light Pekan, apa you fikir? Salah guna, rugi wang saja lah. Salah guna dia.